Ada ke? Itu dia. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat petang. Kita kembali bersama aku Ray Fishing. So aku doakan yang siapa channel ni dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan harian korang geng. So petang ni kita nak menangkap ketam lagi geng. Dah lama aku tak tangkap ketam. So kita ada bawa lebih kurang 8 biji tangkui. Ada 10 ke macam tu lah. Satu dah rosak. So aku kena ganti tu yang rosak-rosak tu. So kita nak tangkap air ni. Air baru jalan pasang. Macam biasalah pot aku cari ketam. Okay guys, okay, ni tangkunya macam biasa. Tangkul petang ni. Sebab sekarang ni air dalam pasang. Dalam pukul 6:30 kan air dah penuh. So umpan dia ni lah geng, campur-campur. Ikan bulan ada. Nak ikan bulan kecil-kecil ni buat umpan. Ikan geduk kerut. Satu ikan bulan dah banyak ni. Tengok lah geng, dia masuk ke tak kan. Kita cuba je. Ada dah geng. Tak ada terus rezeki Allah kan. Cuba, jom. Mari kita angkat tangkul kita geng. Air dah penuh dah geng. Tu dia. Air dah penuh dah. Tadi masih terpasang dari surut. So sekarang dah dekat pukul 6 dah geng. Dekat pukul 6. Kita angkat dah geng. So kena randuk sikit lah. Kita kena randuk sikit geng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil. Satu kat situ, satu kat sini. Slow lah geng. Kita meranduk. Ni ada titi ni. Jaga-jaga. Jalan slow licin geng. Sebab air tengah jalan pasang gini. Air tengah jalan pasang lagi geng. Okey. Tangkul yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil. Rasa berat geng. Rasa berat. Ui, ada seekor. Ui, ada seekor geng. Saiz elok geng. Tu dia. Alhamdulillah. Spek merah gunakan umpan ikan bulan. Nak habis dah. Dia kerja kan. Ada seekor. Syukur alhamdulillah, rezeki Allah. Kita meranduk sikit geng. Air paras kat parah lutut dia ni. Sebab air tu pasang. Kita meranduk sikit geng. Semoga ada hasil tangkul yang kedua. Bismillah. Rasa berat juga geng. Kita boleh rasa ketik rasa. Kalau ada ketam. Ui, ada seekor geng. Tu dia geng, seekor. Alhamdulillah. Ada seekor geng. Tadi kat depan tu. Depan ni je. Good size juga ni. Tu dia geng. Tadi kat sini. Kita lagi kat sini tengah merayak-rayak ni. Tu dia garang. Garingnya garang tu. Mantap geng. Alhamdulillah ada seekor masuk tong. Turun. Tu dia. Alhamdulillah. Ada ke? Alhamdulillah. Okey geng, tangkul yang ketiga. Tadi kat sana. Ni tangkul ketiga kat sini. Sana ada satu, tangkul yang keempat sebelah sana. Tapi sini tadi air cetek. Aku saja try. Tak ada geng, kosong. Ada geng, 2 ekor. Comel-comel. Allah, comel-comel. Tu dia. Tak gumpau geng.
Habis soal ni terlilih balik geng. Comel-comel soal ni. Mana mamang kau tak masuk? Tu dia. Mama mana? Macam ni terlilih saya geng. Nanti dah besar kau masuk tangkul Hari ni aku lilis dulu. Comel-comel ketam dia. Okay, terlilis. Bye bye. Okay, angkat tangkul yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus angkat, terbalik lah geng. Kita lembis macam ni lah geng. Tak banyak macam kita naik sampan. Banyak tempat kita tu boleh letak. Ini adalah 10 biji, 8 biji letak dalam motor kan. Mana muat je lah. Okay, bismillah. Rasa macam ada. Alah, kecil geng. Kecil lagi. Kecil je ketamnya. Baby kat macam tadi. Terlepas lah geng ini. Lepas. Bye bye. Okey, sahabat-sahabat sekalian, tangkul yang seterusnya. Ini nak gelap ni. Gambar tu kita tak angkat-angkat tu balik. Balik kita terus masak. Ada dah lauk ni. Ada 2 ekor tadi. Dua masuk, 2 bentol masuk, 2 lagi kosong. Macam tu lah geng. Lumrah menangkul ketam. Ada isi, ada kosong. Seterusnya, bismillah. Ada ke? Tak ada. Kosong tak geng? Tak ada dekat sini. Dia tak ada kat sini geng. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tak ringan. Tak tahulah geng. Ringan je, kosong. Tak ada geng, kosong. Dia tak ada. Tengoklah, rasa macam pergi lagi besok-besok lusa. Kalau ada kelapangan. Tung. Bismillah. Semoga ada hasil. Semoga ada hasil. Berat ke? Ada seekor geng. Alhamdulillah. Ada seekor. Geng, kita ambil ketiga. Boleh yang ni kita buat lauk kan. Kumpul-kumpul. Pasti masak. Kita ambil ketiga geng. Time ketiga. Jom kita tarik geng. Semoga ada hasil lagi. Kosong ke? Ada seekor geng. Ada seekor. Tu dia. Boleh ni saya tapau. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sangkut ke? Dah ada. Nampak seekor. Ada nampak seekor geng. Ada seekor geng. Tapi kecil je. Tapi kecil geng. Allah. Tak lepas buat lauk. Kita release yang ni geng. Ni kita release. Tu dia. Bye-bye ketam. Okay geng, tangkul yang last geng. Tangkul yang last geng. Ini last, habis. Kita caw. Semoga ada nambah-nambah lah geng. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke? Mau tambah seekor?
Bismillah. Ada ke? Ui, ada seekor geng. Ui, ada seekor. Saya elok kat geng. Alhamdulillah. Tu dia geng. Oh, menjadi geng umpan ikan bulan. Tu dia. Hitam yang kelima geng. Alhamdulillah. Tu dia. Ketam yang kelima geng. So total ada 5 ni geng. Tu ada 5. Tu dia. So hari nak malam dah geng. Okay geng, cukup takat ni aku menangkap ketam. Ada 8 tangkul, ada 8 biji tangkul tadi. So ada 5 biji, 5 ekor ketam geng. Lepas kali masak dia geng, dalam ni semua. Dalam ni 5 ekor geng. Aku tak sempat nak review sebab air nak gelap. So kita packing, kita balik. Okay, terima kasih mana yang support aku selama ni. Terima kasih menonton. Okay kan, dah sampai rumah. So ini hasilnya. Ada 5 ekor tadi. Ni dah siap ikat lah. Total ada 5 ekor. Tadi tak sempat nak ikat sebab hari dah nak gelap kan. Ikat kat rumah lah. 5 ekor. Lepas ni sekali masak ni. Alhamdulillah. Terima kasih geng. Assalamualaikum. Bye.